Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cikgu singgah sekejap. Ada orang kata istana di milik Tunku Kudin. Cikgu datang untuk tengok lah. Struktur dia masih kukuh lagi. Dan dikatakan istana Tunku Kudin ni sebelum ni katanya istana Raja Siong. Katanya untuk melihat sahih ke tidak, saya datanglah tengok apa yang ada. Tapi istana ni cukup luas sayanglah tinggalan sejarah dibiarkan begitu saja. Okey, kalau anda nak tengok video cikgu macam biasa ada dekat TikTok, follow Cikgu Aida. Cikgu akan hukai banyak lagi kisah-kisah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.